Siapa yang nak memiliki Goba 100 gram ni, dalam masa 5 tahun, simpanan anda akan bernilai sekitar RM70,000. Save dan share video ni supaya lebih ramai yang tahu. Bagi yang ingin melangsirkan hutang hartanah atau ingin mengukuhkan simpanan persaraan, anda boleh target untuk dapatkan Goba 100 gram ni. Bagaimana cara untuk dapatkan Goba 100 gram ni? Kaedah pertama, jika anda sudah ada simpanan atau wang tunai untuk belian terus, anda boleh terus membuat belian Goba ini dengan harganya sekarang sekitar RM46,000. Dengan kenaikan harga emas sekitar 10% setahun, nilai simpanan anda akan meningkat sehingga RM70,000 dalam masa 5 tahun. Kaedah kedua, anda boleh menabung gram emas ni di akaun simpanan emas GAP atau Gold Accumulation Program. Anda boleh menabung sebanyak RM1,000 sebulan. Cukup 5 tahun, simpanan dalam akaun GAP anda akan mencecah 100 gram emas. Anda juga boleh keluarkan emas ni untuk anda simpan sendiri atau anda juga boleh jual untuk dapatkan wang tunai sesuai dengan matlamat kewangan anda. Bukan saja anda pastikan duit dalam simpanan anda tak bocor, malahan apabila menyimpan dalam bentuk emas macam ni, simpanan anda tidak jatuh nilai akibat kejatuhan nilai mata wang dan inflasi. Bagi yang berminat untuk membuat belian emas public gold, sama ada belian Goba secara terus atau menabung di akaun simpanan emas GAP, anda boleh rujuk video yang telah saya pinkan untuk 5 langkah daftar akaun public gold dan saya akan bimbing sebaiknya. Emas, pasport kekayaan kita semua.